Okay Wira, thank you Wira. Banyak dia share ilmu pasal ni. So you all kena tunggu lah. Share knowledge. Lepas ni kita nak ride ke mana Wira? Dekat Europe. Kita nak bawa zone test cross border. Kita So tunggu dia punya motor keluar. kepada orang rumah. Bagi lesen tau Bagi lesen. Nak cross border kena minta permit. Ya. Boleh bawa sekali tak ada masalah. Boleh, zone test boleh orang. Banyak barang shopping boleh tak bawa. Alright, Assalamualaikum, selamat petang. So welcome to my channel Raskai to Raskai. So siapa yang baru subscribe, terima kasih. So Raskai ni, nak bagi tahu nama Raskai ni, kita adalah satu syarikat yang uruskan event ataupun apa-apalah event, konsert ke, kita nak buat food festival ke semua Okey, itu cerita lain. Tapi hari ni aku nak jumpa, gelap. Gelap. Aku nak jumpa sahabat aku ni. Dia ni YouTuber lah. Sahabat yang main motor Harley juga. Tapi aku dapat tahu dia dah beli zone test. Sebab tu aku nak Sebab tu lah aku nak pergi jumpa dia, nak tengok, nak tanya dia okey tak okey bila dah pakai zone test. Dia cakap dah pakai lebih kurang 2 bulan lebih. Lepas tu banyak pula jajan yang dia dah masuk dekat motor dia. Aku dah booking zone test, tapi tak tahu bila boleh dapat zone test 368G. So yang jadi berkenaan dengan first video aku pasal zone test yang aku review dengan member aku Batu tu, yang sebelum ni kan, yang you all tanya, bang yang grey tu bukannya low seat bang, tapi tu high seat. Wallahualam, tak apa, kita pergi tanya Wira kejap lagi. Sebab dia ambil yang model tu, model color grey tu. Okay, jom follow kita nak ke KL. Let's go. Sepatutnya aku jumpa dia hari ni nak naik motor, tapi sepanjang hari daripada pagi tadi hujan, aku pun fikir balik tak payahlah, kita nak naik kereta je lah. Nampaklah belah sana dah gelap lah. So Wira dah bagi tahu aku, kalau kau nak test ride motor dia, dia bagilah. Dan aku teringin lah, sebab itu bila kita pergi kedai motor tu, dia tak bagi kita test ride. Lagipun motor tu dah ada pemilik dia, zone test tu. Ramai yang komen, bang better ambil Forza daripada zone test. Wallahualam. Aku pun sekarang ni tengah bagi apa, tengah serba salah. Aku tanya juga auto-type scooter ni, ada yang kata Forza, Honda Forza lagi okey, ada yang kata zone test lagi bagus. So taklah, masing-masing punya pendapat. Aku ni bukan pakar sangat bab motor ni. Aku start motor terus jalan tu je. Kejap lagi kita nak jumpa sahabat aku ni Wira. So dia dah pakai, kita nak tahu juga feedback. Okey tak okey motor dia tu. Lepas tu paling jauh dia pernah pergi mana. Tapi ada YouTuber lain, dia dah pakai motor tu sampai ke Phuket. Bila aku tengok dia punya video kan, dia bagi tahu selesa, sedap, minyak jimat. Lepas tu so far okey lah. Yang dah subscribe aku punya YouTube channel ni, terima kasih banyak-banyak. Aku newbies lagi. Baru berjinak dalam bidang YouTube ni. Sebelum ni banyak ke TikTok ataupun Instagram ataupun Facebook. So salam berkenalan kepada semua sahabat-sahabat YouTube. Okay. So banyak lagi benda yang aku nak belajar, pasal edit video. Lepas tu pasal macam-macam lah benda yang aku nak belajar pasal YouTube ni. YouTube ni sebenarnya dia bukan mudah kalau kita nak dapatkan follower ataupun subscriber yang banyak. Minta maaf tu Syashul, tak macam dekat Instagram, you all buat video terus view memang beribu-ribu lah. So tapi account aku punya ni Raskai ni sebenarnya adalah konsert rock legend berzaman yang aku buat tahun lepas. So aku pun share lah
apa nama ni, lagu-lagu daripada otai-otai kan, tanah air kita, rock legend tu dekat YouTube. So you all boleh layan lagu-lagu. Kita ada 42 lagu dalam apa nama ni, dalam YouTube aku ni, dalam channel aku. Sambil-sambil tu, daripada tak buat apa kan, bukan setakat tu je, aku nak buat video lah. Banyak video yang aku nak buat selepas ni. Macam bulan 10 ni aku ada ride dekat Europe. Bulan 10 ada ride dekat Europe. First time aku ride dekat sana. Kita follow agent lah. Bulan 12 nanti nak ke Japan. So tahun ni memang tahun aku untuk berjalan dengan wife aku. So nanti aku akan share lah apa yang best dekat tempat yang aku akan pergi nanti. Okay, jom kita ke Kuala Lumpur. Ui, gelap geng, dataran Merdeka. Gelap-gelap. Kejap lagi kita jumpa Wira dekat Jekyll. Nak pergi Jekyll ni bukan nak beli baju Melayu, kita nak jumpa dia kat situ. Alright, kita dah sampai dekat Jekyll Mall. Sekejap kita nak check Wira tu. Menara Kuala Lumpur, Jekyll. Sama. Engkau lah racun aku. Ni dia Wira. Korang kena nak tahu siapa Wira ni dia. Legend Harley. Okay bro Ya bro. Legend Harley. Mana ada orang pergi Thousand Corner sorang-sorang. Ni dia. Okay, dah settle jumpa dengan Wira tadi. Banyak ilmu yang dia bagi dekat aku lah, untuk edit video, untuk macam-macam lah cara guna ni DJI Osmo Pro 5 ni. So nantikan next video. Nantilah. Ramai yang minta review pasal kereta aku ni. Ni C300 AMG Line. Yang korang boleh tengok dashboard dia macam mana. Besar kan, macam iPad kan. Yang ni aku dah pakai hampir 3 tahun. 3 tahun lah kot aku pakai kereta ni. So nantilah aku review kereta ni daripada luar, daripada dalam, minyak dia macam mana, okey tak okey, sedap tak sedap. Tapi so far kereta ni memang sedap sangat-sangat. You all nak pakai daily, nak pakai hari-hari, pergi kerja, pergi mana-mana pun memang sedap kereta ni. Okay. Yang ni kita tak boleh nak laju sebab depan ni ada speed trap. 110 je. Alright, jumpa nanti untuk video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.